Berita melaporkan akan berlaku rampasan ke atas Menara Kuala Lumpur pada tengah malam ini, di mana syarikat Bumiputera yang telah mengendalikan Menara Kuala Lumpur selama 30 tahun akan diusir keluar. Saudara, saya sebab dengar berita ni. Hampa tahu tak Menara Kuala Lumpur ni apa sebenarnya? Dan kenapa mereka ni berminat sangat dengan Menara Kuala Lumpur? Berdasarkan sumber sejarah dalam Arkib Negara, Menara Kuala Lumpur ini dibina betul-betul di atas tapak bekas benteng pertahanan Raja Mahdi dalam Perang Saudara Selangor, atau lebih dikenali sebagai Ubu Bukit Nenas. Saudara, Ubu ini merupakan benteng terakhir untuk mempertahankan Kuala Lumpur daripada jatuh ke tangan British dan sekutunya, iaitu Tengku Udin. Nama kubu ini diberikan oleh Raja Mahdi kerana di kawasan sekitarnya dipenuhi dengan nanas berduri sebagai perangkap semula jadi bagi menghalang musuh. Saudara dan saudari, bukan itu sahaja. Sebenarnya bagi memperingati Raja Mahdi, tapak bekas kubu ini digunakan sebagai asas utama untuk membina Menara Kuala Lumpur, di mana reka bentuknya dibuat oleh kumpulan seni reka Sdn Bhd dan pembinaannya dilakukan oleh kumpulan binariang Sdn Bhd. Dan kalau tuan-tuan tak percaya cakap saya, boleh sahkan dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad, di mana dia masih hidup dan Tun lah yang merasmikan Menara Kuala Lumpur pada 1 Oktober 1996. Saudara, satu persatu aset orang Melayu nak digadai. Sebelum ini Kampung Baru, sekarang ini benteng terakhir orang Melayu, iaitu Menara Kuala Lumpur, turut menjadi sasaran. Adakah Anwar Ibrahim tidak tahu nilai sejarah ini, ataupun Fahmi Fazil ni buat-buat tidak tahu? Jadi kenapakah konsesi milik Bumiputera ini beria-ria sangat hendak diberikan kepada Lim Siong Hai Berhad ini? Apakah pandangan rakyat Malaysia?